Kalau datang ke Nusantara Village, bukan hanya boleh mandi kolam, sekarang ni kita nak bawakan kepada anda package untuk berkuda sekali dekat sekitar Nusantara Village ni. Bukan kat Nusantara Village tapi sekitar sini. Jadi, so nak tengok macam mana berkuda ni best dia, jom tengok. Seekor berapa? Kuda ni kalau kecil sikit ni, harga dia murah sikit dalam 40,000. Oh, pada anda semua siapa yang nak ambil package joyride macam saya buat tadi, package untuk dewasa 2 round tadi tu RM15 sahaja. Kalau kanak-kanak RM10 sahaja. Jadi selain berkuda, ada ke aktiviti lain kita boleh buat kat sini? Jom kita tengok. Kita ada juga package untuk archery. So kalau nak archery dekat Gontori ni pun boleh juga, tak ada masalah. Dengan harga, tapi tak ingat tak apa, jap kita tengok balik. Harga kejap lagi saya beritahu balik. Ada yang berminat untuk naik kuda juga macam ni, boleh terus tanya dengan admin macam mana package untuk naik kuda ni. Nanti kita akan bagi semua detail lah untuk naik kuda ni. Tinggi rasa lain sikit lah.